mendesak Anwar Ibrahim letak jawatan penasihat PKR. 65 terbunuh dalam kebakaran hutan terburuk di Australia. Kenyataan kapal Sing menyifatkan Datuk Seri Anwar sebagai pengkhianat dan perancang induk masalah di Perak, suatu tamparan kepada parti-parti pembangkang yang kesal dengan senario semasa. Ahli-ahli politik dan mereka yang arif dalam politik menyifatkan masalah di Perak itu bukan sahaja meresahkan kerajaan yang memerintah, malah parti pembangkang turut mengutuknya. Mereka menyifatkan senario semasa itu amat menjengkelkan, malah pembangkang dilihat turut kesal sehingga kenyataan tersebut dikeluarkan kapal Sing. Padanlah muka kepada Pakatan Rakyat yang terhegeh-hegeh untuk mengambil Anwar Ibrahim sebagai pemimpin mereka. Dan Anwar hanya ada satu cita-cita, nak jadi Perdana Menteri. Memang dah daripada dulu bila UMNO memecat Anwar Ibrahim, maka kita dah katakan dia tak layak. Sebab itu DAP mengambil kesempatan untuk mempergunakan Anwar. Sehingga hari ini bila terjadi keadaan lompat parti yang diwar-warkan oleh Anwar Ibrahim, maka barulah DAP sedar bahawa mereka telah hilang negeri Perak yang mereka sepatutnya menjadi menteri besar di situ. Beliau marah kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan kepada saya ini menjadikan jelas bahawa Datuk Seri Anwar adalah seorang pemimpin yang tiada pendirian yang tegas, dan ini adakah pemimpin yang kita nak bawa ke depan untuk masa depan, dan kita nak bawa ke peringkat antarabangsa. Kita tahu bahawa masalah pemimpin Islam yang tidak berpendirian tegas ni yang telah menyebabkan huru-hara dalam suasana politik internasional. Jadi dalam keadaan macam ni, mereka sebenarnya masing-masing tidak menerima bahawa kesalahan itu adalah kelemahan sendiri. Mereka menuduh yang lain. Jadi ini adalah satu masalah yang sedang melanda kepada parti pakatan ini, ya, sebab masing-masing tidak mengaku mereka yang bersalah dan menuduh orang lain. Saudara Nasional di 1 edisi 8 Februari berakhir di sini. Menyusul selepas ini rancangan Bicara Wara Fenomena Seni bersama Roshamno. Topik malam ini katastrofi teater Melayu dengan panel antaranya Malia Musa dan Zizi Zulkifli. Selamat menonton. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.